Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Selepas 6 bulan menunggu. Finally. Semua melepasi had yang ditetapkan. Sebab dia 22.8. 23 lebih pula. Abang tu cakap berat make up. Ni juara 19 point something. Oh, boleh ringan. Amazing. Ada. No comment. Belum balik lagi dah 23 kilo beg. Nak beli barang macam mana? Dia pening lah. First time naik train ni. Selepas sekian lama dia tak function. Kita marahin je. Langgar. Testing. Kita tunggu semua passenger masuk dulu and fly. Akhirnya Miza telah menjejakkan kakinya ke London. Ke Tokyo. Saya nak ke London sikit. Selamat datang ke kampus saya. Wah, cantiknya kampung kau ni. Selamat datang. Semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ni, apa nama kau? Muhammad Muhaimin tu? Panggil dia. Sir? Sir? Yes, you? Ya. Wah, dah rasa kesejukan dia. Sejuk gila. Oh my god. First time ke Japan. So kita ikut abang-abang kita dah berapa kali kan pergi Jepun. So kali ni bawa adik dia lah. Nanti kan kita buat apa kat Jepun. Okay? Tengok sampai habis. Hari ni kita touchdown dekat Narita Airport. So daripada Narita Airport kita ambil airport transfer je. Ni kita dah dapat, kita book dekat Kellogg's. So lebih memudahkan lah. Tak payah nak pipik-pipik dalam train dengan beg yang besar-besar tu. Let's go guys. Let's go. Welcome to Japan. Kepada yang pertama kali. Okay, kita dah sampai. Ini adalah landmark kita adalah kedai ni, Kurowan. So ini adalah lubang ke Airbnb kita. Oh. Ya. Ni bilik tingkat bawah. Okay, ni tandas dia. So cute. Ni jamban dia. Bilik atas dia. Tinggi tak? Sejuk gila. Cantiknya. Ya, masuk kan? Tatami. Besar kan? Cantik kan? Cantik. Korang. Mana Miza? Tinggi Miza. Macam mana? Ini dulu aku nak turun ni. Mangkat. Itu tu. Kita menuju ke Shinkoiwa Supermarket. Tak sabar nak masak sebab lapar. Belum makan lagi.
Ni Shinkoiwa punya street. Macam mana kita nak tengok kedai kuning tu sini je. Inilah dia. Halal kebab. Durian pun ada. Pisang. Jom tengok dulu apa tu. Abang okay? Okay. So, it's my first time in Japan. Jom kita ikut. Mana pula dia punya kamera? Wow, ada mall. Boleh beli telur. Ada mall telur. Telur je, babe. So, kita beli barang basah untuk masak. Maria. Babe, itu halal ke? Kalau setelah beli barang, ini kemakan dia ni kosong. Oh ya, shopping. Dah sampai shopping, semua dah shopping. Untuk malam ni kita dapat beli kebab dan barang-barang untuk dimasak selama beberapa hari di sini. Ni masuk satu bag kan? Ini kita ada storage. Tak ada tempat. Kita buat dekat tempat kasut. Kita ada Maggi aglio olio, rendang, di kari. So, ada fish fin soup, milo, mayonnaise, butter, Everything. Oh, ni ada lagi. Joe punya stok. Ni adalah stok kita untuk 8 hari. Yeay. Cekat. Kita orang tadi beli kebab besar gedabak. Tak tahu tu apa buka tin. Besar ni. Elasti tu sudah dah terlampau panas. Besar. Beli apa tu? Pisau dengan gunting untuk masak besok. Ada chef nak Sebab kat rumah ni tak ada garam. pisau. Cucuk sayur. Ons. Canan. Last kopek. Kita punya cucuk sayur. Iza malam ni dia tengah Kopi ikan bilis. kopek ikan bilis dia untuk esok. Ikan bilis bersama dia. Ikan bilis. Nampak bilis. Besar. Besar gila. Maksudnya waktu aku pusing tu, aku tak tahu dia betul-betul. Zul tengah makan lagi. Kebab yang diambil. Mana? Kat airport. Lalu ni. Kita ada last menu kan Maggi. Last menu kita siapa? Maggi. Tengok ni. Pukul 1 pagi. Mana? Oh, 12 gila. Salah. Kalau tak jelita esok aku tak tahulah. Ni punca Liza yang suruh pakai ya. Banyaklah. Dia bawa stok. Bibi yang macam ni. Dia apa-apa dia kena duduk kat dapur. Kita kena siapkan editing juga malam ni. Dia kena fixing. Roy, kau nak tengok bandel? Mana? Kedai bandel. Kau Hmm. tengok budak ni. Hari ni bukan 8 hari ni. Satu hari, satu set ni. Dah macam pop. Alamak, macam mana zoom ni? Ada shooting lah aku rasa. Aku rasa Ni backdrop ni. backdrop. Power betul budak ni. Oh no. Kita live. Kita tengok. Asal ada je. Babi kau. Yang kita jam pukul 12.30 malam. Tengah tidur. Awal lagi le. See you next. Jom.